Assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar semua? Sihat ke? Kalau sihat, Alhamdulillah. Hari ini saya nak berkongsi cerita tentang pilih kasih. Ibu bapa yang pilih kasih dengan anak. Ada segelintir ibu bapa, anak ni dia tengok ikut grade. Dah macam telur ayam kan bunyinya. Ada grade D, ada grade C, grade B, grade A. Ada ibu bapa yang macam tu. Tak dinafikan. Banyak jugalah ibu bapa yang perangai macam tu. Kadang-kadang bila anak tu susah, anak tu lah yang dilayan macam hamba. Suruh ini, suruh itu. Buat ini, buat itu. Lagi-lagi kalau musim perayaan. Anak itulah yang azab. Kena buat kerja. Dekat dapur kan. Ini realiti tau. Bukan fantasi, memang ada. Manakala anak yang grade B, grade C, tu tempat dia istimewa. Duduk je goyang kaki tak buat apa. Tahu semua siap. Ataupun terkadang kalau anak tu cemerlang dalam akademik, kalau anak tu belum dewasa lah, anak tu lah yang paling istimewa. Semua keperluan, keinginan anak tu semua dipenuhi. Manakala anak yang agak tercorot, agak terbelakang ni, selalu disisihkan. Ada juga yang macam tu. Ada juga yang pilih kasih antara anak lelaki dengan anak perempuan. Kalau anak tu anak perempuan, semua kerja rumah dia kena buat. Semua benda dia kena mengalah. Kena mengalah dengan siapa? Dengan adik-beradik lelaki. Alasan dia, contohlah kalau abang kita ke adik lelaki kita. Diorang lelaki. Diorang tu lebih penting. Diorang tu besok yang support keluarga dan sebagainya, akan jaga mak ayah dan sebagainya. Ada juga yang macam tu. Pada saya, anak-anak tak perlu kita nak pilih kasih. Sebab anak-anak ni, dia macam 5 jari. 5 jari kita ni, nampak? Jari kelingking, jari manis, jari hantu, jari telunjuk, 5 jari. Macam-macam perangai dia. Sama juga dengan diorang punya IQ. Taklah semua dia sama, semua cerdik pandai. Tak. Jaranglah semua dia sama. Kalau ada, Alhamdulillah. Betul tak? Mana yang cemerlang akademik tu, Alhamdulillah. Allah bagi dia rezeki akal yang cerdas. Mana yang kurang cerdik dalam akademik tu, mungkin Allah dah tetapkan rezeki dia di tempat lain. Semuanya ada rezeki masing-masing. Anak-anak ni. Tak perlulah kita ibu bapa
Nak pilih kasih, oh abang kau macam ni, oh adik kau macam ni. Cemerlang dalam akademik. Nanti nak sambung belajar, kau kena mengalah. Kau akan abang. Contoh, kau kan adik. Abang kau tu nak berjaya. Kau kena mengalah. Jangan. Jangan kita jadi ibu bapa yang macam tu perangai. Tak elok. Dia cemerlang ke, tak cemerlang ke dalam akademik. Dia tetap anak kita. Tetap kebanggaan kita. Kita yang lahirkan, kita yang besarkan. Kadang-kadang ada satu anak kadang-kadang yang terbelakang daripada segi ekonomi, akademik. Tapi Allah bagi dia kekuatan, kesabaran untuk jaga kita bila kita tua. Nampak tak? Sebab tu anak kita jangan pilih kasih. Saya, anak saya dua-dua saya sayang. Baik yang sulung, baik yang bongsu. Dua-dua sama je pada saya. Tak ada beza ni. Macam mana saya nak bagi tahu diorang kasih sayang saya ni sama je. Kadang-kadang kalau macam hari Isnin saya masak apa yang abang suka makan. Selasa saya masak apa yang adik suka makan. Macam itulah saya buat. Apa yang diorang nak, saya masak. Kalau saya belikan satu, contohlah belikan baju untuk anak yang sulung. Yang bongsu pun saya beli. Tak kira lah pakaian ke, makanan ke, apa-apa sama je. Sebab pada saya dua-dua sama je. Tak ada kau grade A, kau grade B, tak ada. Sebab tak seronok kalau dibanding-bandingkan. Biarlah sama je. Kaya ke, yang satu kaya, satu miskin, satu macam ni. Dia tetap anak. Kenapa kita nak banding-bandingkan? Kan kita yang lahirkan. Kita yang besarkan, kita yang sekolahkan. Bersyukur aja. Dan itu rezeki Allah bagi kat kita, terima je lah. Tak payah rasa, oh, kau tak guna, kau ni macam ni, tak boleh. Macam ibu bapa yang membandingkan anak lelaki, anak perempuan ni. Itu satu lagi. Apa beza lelaki dengan perempuan, tetap manusia. Ni kadang-kadang anak perempuan, yang kena bantu ekonomi anak perempuan, yang kena buat kerja rumah anak perempuan, yang kena berkorban segala benda, sekolah mengalah anak perempuan, yang diutamakan anak lelaki. Kita pun yang perempuan ni kadang-kadang tak pilih juga nak dilahirkan, betul tak? Tapi dah jadi perempuan. Cubalah ibu bapa renungkan. Jangan dibanding-bandingkan anak lelaki, anak perempuan, anak yang miskin, anak yang kaya. Tak payah. Sama je. Manusia tu. Beri je kasih sayang sama rata. Saya tak faham kadang-kadang ada ibu bapa membandingkan anak. Yang nanti dah kahwin, anak yang miskin ni nanti, kau tidur kat ruang tamu, yang kaya tidur kat bilik. Cucu-cucu dia yang miskin tu tidur di ruang. Apa benda? Alang-alang tidur ruang tamu tu tidur yang lelaki, yang bukan tidur bilik. Kan bagus. Jadi orang tua tu biarlah yang wajar. Betul tak? Sebab itulah saya cakap. Anak jangan suka kita membanding-bandingkan, pilih kasih. Tak elok juga. Nanti kan bila-bila anak tu dah sakit hati, tak datang jenguk kita, kita serasa hati. Sementara kelakuan kita dekat anak macam mana pula? Anak tu kan manusia juga, ada hati, ada perasaan. Sama je. Kalau kita nak kata, dia ni lemah, dia akademik apa semua. Awak yang lahirkan. Macam mana pula gaya? Doakan dia baik-baik. Rezeki anak tu lain-lain, dia masing-masing. Taklah semuanya kalau kerja doktor, semua doktor. Mesti ada yang jadi engineering, mesti ada jadi yang mungkin jadi petani. Mungkin ada yang jadi
cikgu kan tak sama. Lain-lain tu. Rezeki masing-masing kan anak-anak. Macam kita juga dengan adik-beradik kita. Ada ke yang sama merata semua? Tak kan. Jadi bijak-bijak. Tak perlulah kita pilih kasih dengan anak. Anak grade A, grade B, grade C. Anak tu kan telur. Orang. Manusia. Tak suka saya orang pilih kasih ni. Bagi je sama rata. Rasa-rasa anak tu orang kata agak degil lah. Doakan. Doakan elok-elok. Doa ibu tu tak ada hijab makbul. Doakan elok-elok yang baik-baik. Itu je. Janganlah pilih kasih. Kalau boleh tolonglah jangan. Sekali hati anak tu luka sampai bila-bila dia ingat. Jadilah ibu bapa yang terbaik. Terima je anak apa adanya. Syukur dengan apa yang Allah beri. Kadang-kadang anak-anak yang tertinggal ni kadang-kadang yang daripada segi akademik, daripada segi pekerjaan, tak sehebat abang-abangnya, kakak-kakaknya mungkin. Tapi mungkin Allah bagi dia kelebihan lain. Sabar dengan kita, boleh jaga kita. Syukur Alhamdulillah tu. Hargai. Cubalah renung-renungkan pandang anak. Sebab tu saya cakap, pandanglah anak dengan kasih sayang. Pandang orang yang kita sayang tu dengan kasih sayang. Salah. Macam perangai kan sekarang ibu bapa ni. Anak berpakai grade A, grade B, grade C, grade D. Dah macam telur ayam. Macam. Itu je lah saya nak bebel hari ni. Siap pun dah saya menjahit. Terima kasih sebab sudi menonton dengan saya bebel. Kita jumpa kat video lain lagi untuk saya bebel. Assalamualaikum. Bye.